SUV tahun 2013 tapi still relevant atas jalan raya sampai hari ini. Assalamualaikum guys. Okey, sebuah unit daripada Volkswagen Tiguan untuk kita lepaskan. Okey, ini unit 2.0 turbocharge 4Motion. So, ada 4 wheel drive lah. Korang nak tahu lebih lanjut, korang stay tune. Aku payung satu-satu, okey? So, jom kita review. Check it out. Untuk bahagian enjin, okey, enjin ni menggunakan 2000cc TSI turbocharge, okey, macam korang boleh tengok, enjin masih lagi dalam keadaan yang sempurna. Walaupun kereta ni dibuat pada tahun 2013. Alright, jom kita cek pada bahagian tayar pula. Okey, tayar menggunakan 17 inci original rims daripada Volkswagen. Dekat bahagian bumbung ni pula ada roof rail. Okey, sesuai lah untuk korang yang kaki travel, kaki hiking ke, nak pergi adventure kat hutan ke, boleh letak barang dekat atas. Untuk bahagian bonnet, jom kita tengok. Macam korang boleh tengok sendiri, bahagian dia memang luas. Okey, saya tak perlu cakap banyak. Kita tunjuk je tengok, memang luas. Sesuai untuk korang yang nak long distance ataupun short distance. Okey, jom kita tengok pada bahagian dalam pula. Steering menggunakan leather wrap dan ada multi-function button kat sini. Seat, ada fully leather seat. Okey. Untuk bahagian sini, nampak? Ada electronic adjustable seat, ada lumbar support. Tahun 2013 dah siap ada function yang agak futuristic. Menggunakan automatic transmission. Okey. LCD touchscreen monitor. Siap dengan reverse camera. Ada parking grip line. Electronic handbrake. Alright, ni untuk bahagian-bahagian kompartmen lah yang ada dekat dalam kereta ni. Dan untuk bahagian sini ada USB charging port. Alright, dengan harga yang bermula daripada 17,800, korang yang berminat boleh contact aku ataupun boleh WhatsApp ataupun boleh DM. Cuma jangan hantar surat je, okey? So, kita jumpa lagi next review. Adios, amigos.